Okay guys, sebelum tu jangan lupa klik like, komen dan share video ni. Okay, hari ni kita nak buat review mengenai aquarium air pump ini Okay, so jom kita kenal dulu. Okay, untuk nama dia ni ialah air pump. Okay, sesuai untuk membekalkan oksigen, buih-buih oksigen yang ni dia punya air pump sahaja. Okay, untuk yang ni dia menggunakan elektrik hanya 2.5 watt sahaja 2.5 watt, model dia AP208, ISO 9001 Okey, korang tengok. Ni nama dia punya air pump. Okey, ni luaran kotak dia. Kita guna brand Venus. Okey guys. Ini dia punya luar kotak dia lah. Okey, untuk yang ni dia keluar satu dia punya cabang buih dia satu saja guys. Tapi korang boleh pergi sampai 4, 6 pun boleh janji pandai adjust. So jom kita unboxing dulu. Okey. Kita unboxing dulu. Okey, so korang akan dapat kotak macam ni, kotak hard kotak Okey, so ini plastik dia. Okey, ini dia punya wire. Untuk yang dia guna ni wire 2 pin, semua rumah boleh pakai Korang cucuk elektrik dah boleh hidup. Okey, so jom kita tengok lagi. Kita tarik plastik dia. Okey, korang boleh bau. Bau kedai lagi guys. Okey, so inilah dia air pump. Okey, ini dia punya untuk keluarkan dia punya buih Okey, kita kasih video lebih detail lagi. Okey, korang nampak ni. Nanti korang sambung dengan paip oksigen, sambung dekat sini. Lepas tu dia boleh perlahankan ataupun kuat dia punya buih dia. Tapi pakai yang ni pun dia tetap kuat Korang kena beli tempat adjust buih yang warna kuning tu. Okey. Bahagian bawah dia, ini dia punya getah dia. Tapi untuk air pump macam ni, okey, kita suggest korang letak tergantung. Nampak ni. Dia ada tempat penggantung ni, korang kena gantung lah. Seeloknya gantung guys. Okey, kena gantung lebih tinggi daripada aquarium korang guys. Contoh dia, korang gantung dia macam ni. Gantung dekat sini. Nanti dia punya pipe oksigen akan keluar dekat sini. Okey. Thank you for watching. Jangan lupa klik like, komen dan share video ni.